kita bekerja hanya untuk bayar hutang je ke? Itulah perkara yang sentiasa dibuat oleh especially orang yang mendapat gaji. Saya pernah berjumpa dengan senior tempat saya kerja. Kalau ikutkan umur dia adalah capai untuk berpencen, tetapi apabila berbual dia kata saya tidak boleh pencen lagi. Sebab apa? Sebab hutang banyak. So kat sini kita boleh katakan bahawa setiap orang bekerja fokus nak bayar hutang. Sebab itulah mentor saya pesan, apabila kita berhutang untuk dapatkan sesuatu perkara, maksudnya kita membelanjakan duit masa depan kita. Sebab itulah kalau nak memiliki sesuatu, sekiranya kita tidak mampu untuk membeli secara cash, maksudnya kita belum mampu lagi untuk memiliki barang yang tersebut. So caranya kita dapat gaji, rewardkan diri kita dengan membuat simpanan untuk masa hadapan. Bukannya kita rewardkan diri kita dengan membeli peralatan yang kita tidak mampu dengan harapan menjadi bergaya di hadapan orang, tetapi kita yang sengsara. Jadi esok gaji, buat keputusan betul-betul, lakukan simpanan terlebih dahulu, barulah fikir untuk belanja di tempat yang sebaiknya. Jangan belanja di tempat yang tidak memerlukan, nanti kita akan sengsara. So mana yang nak buat simpanan emas, itu simpanan yang terbaik, boleh isi maklumat dekat Backbiro. Saya akan bantu untuk mulakan simpanan emas, register secara percuma sahaja. Dan juga emas juga boleh jadikan sebagai simpanan untuk melahirkan hutang dengan lebih cepat.